Saya rasa peran tindakan itu amat penting dan saya harap kerajaan boleh memulakan peran tindakan seperti itu dalam hari yang terdekat lagi ya, dan melibatkan semua stakeholder ya, supaya kita mengambil tindakan masing-masing untuk menjaga warga masa hadapan. Selama 50 tahun saya bekerja ini, saya tidak pernah menerima pencalonan seperti ini. Saya amatlah gembira dan berterima kasih kepada kementerian atas peluang ini untuk menerima tokoh warga emas. Terima kasih banyak. Dalam kehidupan kita ni kan, kita jangan sekali-sekali lupa warga emas. Sebab akhir kata kita semua akan jadi warga emas. So, bila kita ni pun dah meningkat tua sikit, kita rasa bezanya apa tu. Apa bezanya? Bila kita muda, apa yang kita boleh buat. Apabila kita dah tua sikit, apa kita boleh buat. Saya semua ahli korporat tu sama dengan Maidin, sama dengan JKM, kerja sama dengan JKM untuk satu Malaysia yang di mana tak ada satu warga emas pun dia rasa dia keseorangan. Secara rutinnya kita mengadakan kelas mengaji 3 kali seminggu. Di samping aktiviti-aktiviti rutin itu, kita juga keluar daripada itu. Kita pergi kepada masyarakat, membantu mana-mana yang ditimpa bencana. Contohnya kalau ada perkembangan kebakaran, kita sering datang dan memberi sumbangan. Masih ramai lagi warga emas yang mungkin belum kenal pasti apa itu pusat aktiviti warga emas, dan saya dengan ini mengambil kesempatan menyuruh kepada rakan-rakan warga emas yang belum lagi menyertai pusat aktiviti warga emas di seluruh Malaysia supaya dapat aktif sentiasa dan berkomunikasi dengan sesama warga emas.